Anda telah menghabiskan berjam-jam kat depan skrin, susun setiap klip dengan teliti. Tapi, kenapa video anda masih nampak tak profesional dan murah? Sebenarnya, ia jarang sekali disebabkan oleh kamera anda yang harga beribu tu. Ada orang pakai kamera phone je, tapi video nampak mahal. Sebenarnya, ia adalah hasil daripada kesalahan editing yang paling biasa dilakukan. Kesalahan ini membunuh kualiti dan membuat penonton anda hilang minat dalam beberapa saat. Hari ini, kita akan dedahkan kesilapan yang sering diulang-ulang. Dan kesilapan nombor 1, itu adalah dinding batu yang menghalang video daripada kelihatan profesional. Jadi, dalam video kali ini, kita akan lihat 5 kesalahan video editing yang buat video anda nampak murah. Teruskan menonton. 10. Overusing effects dan filters. Transition seharusnya menjadi jambatan yang halus antara dua klip, bukan pertunjukan seekers. Over transition, shake effect berlebihan atau filter warna yang tak perlu, semuanya buat video nampak bocah. Editor profesional tahu bahawa cut yang kemas dan di-soft yang halus adalah lebih berkesan dan profesional. Jangan korbankan flow story anda demi efek yang tidak memberi nilai. 9. Terlalu banyak teks animation. Teks di skrin wujud untuk memberi penekanan. Tetapi, apabila setiap perkataan bergegar dan melompat, ia hanya mengganggu audiens. Elakkan animasi melompat-lompat seperti bounce, vibrate atau fly in, melainkan perlu. Sebab, ia membuatkan video anda kelihakan seperti pop-up ad dari website. Pilih 1 atau 2 gaya animasi yang ringkas dan konsisten. Fokus pada clarity, bukan gimmick. 8. Quality footage bercampur-campur. Apabila resolution atau lighting klip anda berubah secara drastik dalam timeline yang sama, audiens akan serta-merta perasan. Ia menunjukkan production value yang tidak terurus. Jika anda tidak dapat mengelak perbezaan kualiti, cuba samakan look melalui color correction atau gunakan teknik blur untuk klip kualiti rendah supaya ia kelihatan disengajakan. 7. Background music yang monotonous. Jangan biarkan satu track muzik yang sama berulang dari mula hingga akhir. Ini adalah monotonous music loop. Muzik yang baik perlu ada dinamik emosi. Ia mesti naik semasa klimaks dan turun semasa perbincangan mendalam. Editor yang malas menggunakan satu lagu. Editor profesional mengolah muzik untuk memimpin emosi penonton. 6. Pace dan timing huru-hara. Video anda mempunyai rhythm. Sekiranya anda meninggalkan cut terlalu lama, audiens akan bosan. Sekiranya anda memotong terlalu cepat tanpa sebab yang jelas, audiens akan letih. Tentukan irama video anda. Video makluman perlu pantas. Video sinematik boleh perlahan. Setiap cut mesti ada justifikasi yang menyumbang kepada storytelling anda. Pace dan timing yang konsisten adalah tanda editor yang profesional. Dan bercakap tentang konsistensi, jika anda mahu pace konten anda sentiasa berada di tahap tertinggi, pastikan anda subscribe sekarang dan tekan loceng di sebelah itu. Dengan cara ini, anda tidak akan terlepas timing untuk video kami yang seterusnya. 5. Color grading tidak konsisten. Kesilapan visual yang paling ketara ialah color grading mismatch. Jika klip pertama kelihatan warm dan klip kedua tiba-tiba kelihatan cool atau kehijauan, video anda hilang kebolehpercayaan. Color consistency adalah asas kepada production value yang tinggi. Gunakan satu set filter atau adjustment yang sama untuk semua klip anda. Warna yang konsisten adalah yang membuatkan brand anda nampak mahal dan dikenali. Kita dah bahas warna. Sekarang mari kita tengok masalah interface pula. Ia berkaitan dengan teks dan font. Ramai editor menggunakan font yang betul-betul basic dan ia menampakkan kualiti kerja anda seperti projek sekolah. Jom kita betulkan kesalahan nombor 4. 4. Teks yang tidak mesra pembaca. Ia sangat mudah tetapi kerap diabaikan. Jika penonton tidak boleh membaca teks yang penting seperti subtitle atau title card,
maklumat anda gagal. Elakkan warna teks dan latar yang sama, font terlalu nipis dan ketiadaan latar belakang atau drop shadow yang mencukupi untuk membezakan teks. Teks mesti jelas. Sentiasa ingat, majoriti penonton menonton melalui telefon dengan skrin yang kecil. 3. Visual brand huru-hara. Ini merangkumi font dan color palette yang tak seragam dan penggunaan teks yang tidak dinamik. Anda perlu ada jenama visual yang konsisten. Pilih satu set font atau maksimum 2 set dan palette warna yang anda guna untuk semua title card, lower third dan thumbnail. Kekurangan keseragaman membuatkan setiap video terasa seperti projek baru, bukan sebahagian daripada brand yang profesional. 2. Muzik latar yang dominan. Kesilapan audio yang paling common ialah membiarkan muzik latar menenggalamkan suara lain. Muzik adalah sokongan, bukan watak utama. Jika penonton terpaksa menumpukkan perhatian untuk mendengar apa yang dikatakan, anda telah gagal. Pastikan muzik latar dikurangkan sehingga 15 hingga 30% sahaja dari voice over. Mix audio anda dengan teliti. 1. Mengabaikan kualiti audio. Ini merupakan pembunuh video anda, kualiti audio yang hancur. Ini adalah kesalahan yang paling kerap berlaku dan paling merosakkan video. Video yang hebat dengan audio yang teruk tidak akan ditonton. 3 musuh utama anda ialah reverb, noise dan volume tidak sekata. Anda mesti normalize audio anda, menggunakan noise reduction dengan berhati-hati dan memastikan tahap kelantangan sentiasa stabil. Audience lebih mudah memaafkan visual yang biasa-biasa, tetapi mereka tidak akan bertolak ansur dengan audio yang buruk. Itu dia tadi 10 kesalahan editor video yang membuat video anda kelihatan murah. Kualiti video bukan hanya tentang resolution, tetapi tentang perhatian anda terhadap perincian. Daripada audio yang bersih hingga visual yang konsisten. Elakkan 10 perangkap ini dan kualiti video anda pasti akan lebih berkualiti. Jika anda seorang content creator tetapi sering terburu-buru menghasilkan konten, anda mungkin menghabiskan 7 hingga 8 jam sehari hanya untuk editing. Biar saya jimatkan masa anda. Anda fokus pada pembinaan konten yang konsisten, saya fokus pada editing yang profesional. Untuk mendapatkan perkhidmatan editing video yang pantas dan berkualiti tinggi, klik link di description sekarang. Jumpa lagi dalam video akan datang.